Salam sejahtera kepada anda semua. Jadi daripada kali ini saya akan tunjuk kepada anda bagaimana caranya untuk anda nak upgrade kepada akaun premium daripada akaun free. Okey, katalah anda nak upgrade ni daripada akaun free. Ini contoh akaun free yang ada. Pasal dari akaun free ni dia ada aktiviti yang terbatas. Aktiviti dia terbatas. Macam kalender dia tak boleh lebihkan. Dia tak boleh letak lebih daripada aktiviti dan sebagainya. So katalah anda nak upgrade ke premium. So untuk upgrade ke premium anda boleh pergi bahagian bawah ni iaitu naik taraf ke premium. Tekan tab ni. Okay, so kat sini anda akan dapat lah. Ini status anda sekarang iaitu upgrade basic. So untuk nak naik ke premium anda perlu membayar sebanyak langganan sebanyak RM30 sebulan. Jadi jadi anda punya akaun premium akan aktif selama sebulan. Selepas tu kalau katalah anda nak teruskan lagi kepada akaun premium anda kena langgan lagi lah RM30 dan seterusnya pada setiap bulan. Jadi untuk tu untuk nak berlanggan anda boleh klik pada ni di bahagian akaun premium ni. Okey. So ini adalah antara item-item yang bakal anda dapat lah. Bakal anda dapat akses di dalam akaun premium. So anda boleh baca. So anda akan dapat semua item ni dan juga 3 special bonus ni. Cuma special bonus ni untuk special bonus ni kita akan bagi anda di luar apps bukan di dalam app tapi kita akan bagi anda secara berasingan di luar apps. Okey. Okey, so jadi cara nak play mudah je. Okey, anda boleh tekan button ni naik taraf ke premium ataupun anda boleh terus ni tekan langgan sekarang. So tekan langgan sekarang. Jadi nanti sistem akan redirect anda ke satu laman untuk buat subscription. So kat sini anda perlu masukkanlah anda punya email, okey, anda punya detail credit card, nama dan sebagainya. Okey, so contoh kat sini saya letak ini ada kata email anda. So pastikan email anda guna adalah email yang anda guna untuk anda dah daftar akaun percuma. So contoh ini adalah akaun yang saya guna untuk kita nak daftar akaun percuma. So anda masukkan detail kad anda detail anda punya kad. Okey, contoh. So katalah 12 7. Okey. So ni katalah So masukkan detail kredit kad anda. Okey, so kalau anda tak ada kredit kad anda boleh gunakan debit card. So pastikan debit card tu debit card telefon anda isilah dengan amount yang sepatutnya RM30 ke atas. Jadi nanti anda boleh subscribe lah dengan mudah. Okey, so letak nama anda di dalam kad. Okey. Sorry. Barbara Smith. Betul lah Okey, so country Malaysia. Yang ni kalau nanti ada berdetik, kalau tak nak tak apa. So tekan subscribe. Okey. Tunggu sehingga sistem redirect kepada payment. Dan jika payment anda berjaya, so anda akan dapat notis yang akan seperti ini. Tunggu dia proses Okay. So jadi bila anda punya subscription berjaya, so anda akan dapat notis ni, thanks for subscribing. Dan anda boleh check anda punya email, akan ada satu notis, dia akan bagi anda invoice dan receipt pembayaran dekat ada email anda email. Okay. So bila anda dah sampai ke tahap ni, anda dah berjaya subscribe, so anda kembali semula ke anda punya account Kembali ke anda punya account. So bila kita kembali ke account, bukan dalam 1-2 minit selepas tu, kembali ke account anda. So just back je. So apa yang berlaku bila anda refresh account anda, nanti akan keluar satu menu di sini. Menu dia tulis pembayaran berjaya. So jadi ini bermakna anda punya ada punya subscription telah pun berjaya. Berjaya sampai ke Stripe. Okay. Dan lepas tu kalau anda kena buat langkah kedua untuk anda upgrade ke premium. So pastikan anda klik pada link warna button hijau Klik pada link, klik untuk admin sahkan pembelian dan upgrade saya ke premium. So anda kena klik button ni. So button ni akan redirect anda ke ke WhatsApp admin. Admin Didify Pro. Okay. Jadi nanti anda just enter. So jadi nanti bila admin check dia akan sahkan dengan sistem Stripe. So bila payment anda dah disahkan betul di sistem Stripe, so jadi nanti payment akan contact anda dan dia akan beritahu anda yang akaun anda telah pun berjaya di-upgrade ke premium. Jadi itu sajalah caranya macam mana kita nak upgrade premium. So jadi bila katalah bila dah upgrade ke premium, so akaun anda akan jadi macam ni lah. So anda kena tunggu dalam beberapa jam untuk admin sahkan paling lewat pun 24 jam lah paling lewat untuk admin sahkan anda punya payment adalah selama 24 jam daripada tempoh anda mula buat payment tu.
So, jadi anda kena tunggu, tunggu. Kebiasaannya untuk yang pertama anda kena tunggulah. Tapi lepas tu kalau katalah anda nak buat uh, sub, langganan yang berulang, biasanya dia dah automatic. So yang pertama dia mungkin ambil masa sikit, tapi yang kedua, ketiga dan seterusnya nanti dia akan jadi automatic. Sebab sistem akan terus tolak daripada kredit anda punya debit atau kredit card sebanyak RM30 pada setiap bulan. Jadi sistem akan auto lah selepas tu. Cuma yang pertama ni anda kena tunggu kejap dalam beberapa ni ketika untuk admin sahkan anda punya subscription adalah betul. Okey. Okey, so ini berlaku apabila anda punya akaun telah pun berjaya di sahkan sebagai berjaya ke upgrade ke premium. So ini akan berlaku pada akaun anda. So inilah apa akan berlaku pada akaun anda setelah berjaya di upgrade. So bila anda dah berjaya upgrade, kalau anda perhatikan dekat sini akan keluar satu status dekat bahagian papan pemuka akaun anda ni. So anda kena uh, log out balik. Lepas tu anda log in. So bila anda log in, dia akan keluar benda ni. Satu paparan ni iaitu maklumat langganan premium. So di sini dia akan ada dibagi tarikh bila anda punya langganan bermula dan bila anda langganan akan berakhir. So jadi kita kena alert lah tarikh ni, dan nanti biasanya dalam masa 7 hari, dalam tempoh 7 hari dan 3 hari sebelum akaun anda tamat, dekat sini akan keluar satu notis pemberitahuan, reminder lah, supaya untuk anda get ready untuk top up anda menjadi kredit card. Untuk sistem akan tolak lagi bayaran RM30 sebulan. Jadi anda boleh tengoklah kat sini anda punya status langganan daripada tarikh mula dan tarikh tamat bila. Okay. So apa yang berlaku ialah selepas anda confirm benda ni, so apa yang berlaku ialah bila anda tengok bahagian tab ni dah tidak ada lagi sekatan. Semua tools-tools yang anda nak guna di dalam Didi5 Pro semua ni dah pun jadi unlimited lah. So anda boleh guna tanpa had limit. Kecuali bahagian ni lah, bahagian aktiviti. Kita hadkan sebanyak kalender, kita had sebanyak 200 aktiviti. Itu saja. Yang lain semua unlimited. Anda boleh guna unlimited. Okay. So itu saja caranya, macam mana cara anda boleh upgrade kepada account premium. Okay. So thank you very much.